saya selalu pesan, absorber ni memang suka tipu kita. Itu satu minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi satu punca kereta kita bila kita bawa atas highway tu, jalan straight tau. Kita bawa atas highway, bawa macam tu, tiba-tiba kereta tu rasa macam macam ni goyang dia. Jadi kereta tu rasa sangat tak stabil dan rasa kereta tu macam nak melempar keluar. Siapa yang pernah ada kes macam ni, yang pernah kena macam ni, okey, antara part yang anda kena check ialah ni, absorber anda ni. Okey, tolong zoom sikit absorber. Secara mata kasar, absorber ni kalau kita tengok kering, betul tak? Kita kalau tengok absorber kering, hati kita mesti cakap, oh absorber ni kering, tak bocor, elok lagi lah, betul tak? Saya selalu pesan, absorber ni memang suka tipu kita. Kenapa saya kata dia suka tipu kita? Sebab macam ni lah, kita tengok macam ni cantik, tapi saya nak tunjuk. Okey, saya nak tunjuk bila saya tekan. Tengok apa jadi kat absorber dia. Dia tak bocor pun, tak ada minyak pun, tapi dia dah mati dah. Dia tak naik dah. Okey. Nampak? Itu sebelah lagi. Aduh mak. Okey, sebelah lagi nampak? Tak naik juga. Okey, tu depan. Sekarang belakang. Ni belakang, tengok saya tekan. Sebelah keras, sebelah lembut. Boleh tengok tangan saya. Okey, sebelah keras, sebelah lembut. Okey, saya lepas. Nampak? Bila saya lepas, nampak tak? So, kalau absorber dah keadaan macam ni, kita panggil absorber mati lah. Bila mati ni memang dia dah tak main dah. Dia tak absorb dah. Kalau absorber dah jadi macam ni, memang bila kita bawa kereta tu, buatlah elemen cantik macam mana, tukarlah apa part bawah, bush cantik macam mana. Kalau absorber anda dah mati macam ni, anda bawa laju nanti, memang kereta tu boleh lempar ke tepi. Tu memang sangat bahaya. Jadi, kalau siapa yang ada masalah yang sama, tolong cek absorber anda. So, kalau kereta anda ada masalah tak settle, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Dapati hari ini settle.